Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Nizal Muhammad dalam satu podcast khas yang dibawa oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan anda sekarang ini di dalam satu program kita namakan podcastnya Jom Bisik. Pasal apa bisik? Itu kita cerita-cerita nantilah. Tapi yang pentingnya hari ini kita bincangkan tentang keadaan kita sehari-harian sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tidak biasa pun menghadapi masalah yang sama juga. Itu masalah ekonomi. Dan kita kadang-kadang diulit dengan pelbagai tuntutan-tuntutan kewangan, tuntutan-tuntutan yang merupakan satu bebanan ekonomi bagi kita. Rupa-rupanya Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai tindakan-tindakan tertentu ataupun usaha-usaha tertentu untuk membantu anda mengerti bagaimana melayari hidup ini dalam keadaan dihimpit dengan masalah-masalah kewangan yang datang dari mana. Kita pun tidak tahu. Jadi saudara, kita bersama dengan seorang tamu kita ini yang kita datangkan khas untuk bicarakan tentang hal ini, iaitu tidak lain merupakan yang berusaha Encik Muhammad Azhari, Muhammad Daud, yang merupakan pengarah bahagian kebajikan produktif. Apa khabar tuan? Baik, Alhamdulillah, Saudara Nizal. Nampak segak gini? Alhamdulillah. Sama juga, Saudara Nizal pun nampak segak juga. Ya, terima kasih. Barangkali untuk memulakan ini, mungkin dapat diulaskan sikit tentang kita nak bagi satu tajuk yang menarik ataupun tajuk ini mungkin berikan kita gambaran tentang apa yang kita nak bercakap. Tajuk kita adalah bila duit tak cukup, hidup pun tersepit. Ini adalah satu tema yang biasa kita dengar dalam lagu dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin dapat diberikan sedikit gambaran apa yang dimaksudkan daripada kata-kata itu. Okey, terima kasih Saudara Nizal. Alhamdulillah, hari ini kita nak membincangkan, nak mengupas tajuk yang diberi sebagaimana yang Saudara Nizal maklumkan tadi. Ya, tajuk kita pada hari ini, podcast kita hari ini adalah bila duit tak cukup, hidup pun tersepit. Dan daripada ini kita cuba mengupas Saudara Nizal mengenai realiti kos hidup, kemiskinan, cabaran keluarga untuk terus bertahan dalam dunia yang semakin mencabar. Orang kata dunia yang semakin keras ni kan. Dan kalau kita lihat kepada suasana ekonomi negara, bukan hanya di Malaysia sahaja tetapi global, dengan krisis globalnya, masalah isu-isu geopolitiknya, dengan peningkatan kos bahan api, ianya sedikit sebanyak memberi kesan kepada pola perbelanjaan kita contohnya. Dan kalau kita lihat bagaimana kenaikan kos bahan api mempengaruhi yang lain-lain, di mana dalam bahasa Inggeris dipanggil domino effect kan? Dia kos-kos berganda ataupun kesan-kesan berganda. Jadi ini setidak-tidaknya memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia terkesan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin selama ini dengan jumlah kewangan yang sedia ada mencukupi untuk persaraan sepanjang bulan, tapi dengan isu-isu ekonomi mungkin kewangan yang ada tidak mencukupi. Dan di sinilah timbul isu-isu lain, contohnya untuk menyara anak-anak, contohnya nak menyara keluarga. Dan dalam masa yang sama kita lihat juga lah, kadang-kadang kita dalam dunia sekarang ni kita kenali sebagai sandwich generation, di mana adanya keluarga, adanya anak-anak, isteri, dan dalam masa yang sama kita juga ada warga emas yang tinggal bersama dengan kita. Jadi bila terkesan dengan ekonomi ini, ianya sedikit sebanyak memberi kesan kepada contoh sara anak-anak, untuk makan minum. Contohnya kita kalau lihat pada teori Maslow, yang paling asas sekali, makan, pakai, tempat tinggal. Jadi mungkin di sini ada kekangan, adanya peningkatan kos sara hidup, ianya secara tidak langsung memberi kesan kepada keluarga itu sendiri. Encik Zahri, ini yang timbullah persoalan kan. Mungkin ramai akan bertanya, apa yang dilakukan ataupun apa yang dilaksanakan di Jabatan Kebajikan Masyarakat bila menghadapi ataupun bila membantu masyarakat dalam menghadapi masalah kos hidup ini? Apa bantuan yang disediakan? Ya, Saudara Nizal, kalau kita lihat di negara kita, menyedari dengan peningkatan kos sara hidup yang semakin meninggi dan memberi kesan kepada keluarga, kerajaan Malaysia kita kalau lihat banyak bantuan yang disediakan. Kalau boleh saya berkongsi, saudara, dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bantuan-bantuan ini berupa kewangan, sokongan dan banyak lagi. Dan kalau kita lihat
Di Malaysia, kita ada hampir lebih daripada 20 kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam menguruskan bantuan. Contohnya yang paling mudah lah Saudara Nizal, macam Budi untuk petrol di bawah MOF, Kementerian Kewangan, SARA, STR contohnya, dan juga macam voucher buku di bawah Kementerian Pendidikan contohnya. Dan kalau kita lihat membicarakan tentang bantuan di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita sebenarnya menyediakan pelbagai skim bantuan untuk membantu keluarga-keluarga yang terkesan dan juga keluarga-keluarga yang memerlukan. Kalau boleh saya kategorikan di sini Saudara Nizam, tuan-tuan dan puan-puan, kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah bahagian kebajikan produktif, kita mengkategorikan bantuan itu kepada dua, iaitu bantuan produktif dan juga bantuan yang kepada mereka yang tidak produktif. Maksudnya di situ mereka yang produktif ni mereka yang boleh kita latih, kita boleh perkasakan untuk menceburi bidang-bidang sosioekonomi contohnya, keusahawanan dan seterusnya, mereka dapat meningkatkan taraf pendapatan mereka. Yang lagi satu ni yang kurang produktif atau tidak produktif ni adalah mereka yang tidak sihat contohnya, OKU yang serius, memang tidak boleh kita latih, maknanya mereka akan menerima bantuan dengan bantuan yang sedia ada. Dan suka di sini saya berkongsilah dengan Saudara Nizal, dalam kita perkhidmatan kita JKM, sebenarnya kita memberi penekanan kepada 5 aspek, iaitu 5P lah. Iaitu yang pertamanya pencegahan. Dalam mana-mana aspek perkhidmatan JKM, kita akan menekankan aspek pencegahan. Itu P yang pertama Saudara Nizal. Yang kedua pemulihan. P yang ketiga perlindungan. P yang keempat pembangunan, dan yang P yang kelima adalah pengintegrasian. Dan berbalik kepada persoalan tadi, di JKM kita sebenarnya menyediakan 8 skim bantuan kepada mereka yang memerlukan dan di bawah paras pendapatan kemiskinan. Dan kalau boleh saya berkongsi Saudara Nizal, antara bantuan-bantuan yang kita ada di JKM adalah bantuan kanak-kanak, ataupun biasanya kita kenali sebagai BKK lah. Dan ini adalah bertujuan untuk membantu keluarga atau penjaga yang mempunyai sarana anak-anak. Ini memang kita bantu untuk dari segi sarana anak-anak, terutamanya dari segi makan minum, pakaian dan juga persekolahan lah. Dan seterusnya kita ada bantuan warga emas. Bantuan warga emas, perkataan warga emas itu sendiri pun dah menunjukkan bantuan ini adalah untuk warga emas. Dan warga emas di Malaysia kita mengambil kira faktor umur 60 tahun dan ke atas, mereka boleh dipertimbangkan untuk bantuan warga emas. Dan seterusnya skim yang ketiga adalah bantuan AM. Yang ini adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau keluarga yang memerlukan dan kurang berkemampuan bagi kelangsungan hidup mereka. Keempat adalah allowance pekerja OKU. Yang ini adalah sebagai insentif kepada OKU yang mampu bekerja dan menyertai peluang pasaran kerja terbuka. Maknanya mereka ni sebagai galakan lah, kita punya allowance ni ada sebagai galakan untuk mereka untuk terus bekerja. Dan yang kelima, kita ada skim bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik terlantar atau pesakit kronik tidak terlantar. Yang ini sebenarnya kita membantu penjaga, termasuk juga yang pesakit kronik dan OKU terlantar tadilah. Yang ini ada segi penjagaan. Sebab kita sedia maklum Saudara Nizal, bila mereka yang terlantar ni biasanya penjagaan mereka agak tinggi. Contohnya susu lah. Pengalaman saya bekerja sebagai pegawai kebajikan masyarakat daerah selama 10 tahun. Kadang-kadang kos untuk membeli susu tin yang besar begini dia hampir dalam RM40, RM60. Itu adalah untuk kegunaan 2-3 hari. Bagaimana kalau untuk sepanjang bulan? Jadi kos ini adalah meningkat. Jadi bantuan penjagaan OKU terlantar ini sikit sebanyak dapat membantu penjaga dan juga OKU atau pesakit kronik itu untuk kelangsungan hidup mereka. Dan seterusnya yang keenam adalah bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Yang ini kita di peringkat JKM kita menyediakan bantuan ini adalah untuk membantu OKU yang tidak mampu bekerja. Sebab kita sedar ada OKU yang mampu bekerja dan ada OKU yang mengalami ketidakupayaan yang serius, mereka tidak mampu bekerja. Dan bantuan ini kita sediakan untuk membantu mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Dan yang ketujuh, kita ada bantuan anak pelihara Saudara Nizam. Ini adalah bertujuan untuk meringankan tanggungan keluarga pelihara yang sanggup menjaga anak-anak pelihara seperti anak-anak mereka sendiri. Sebagai contoh Saudara Nizam, kalau kita lihat kes kejadian kemalangan, maknanya satu keluarga ibu bapanya meninggal, tapi anak-anak yang tinggal itu perlu dijaga dan disara. Jadi kita yang menjaganya mungkin keluarga-keluarga terdekat
Jadi dengan adanya bantuan anak pelihara ni sekurang-kurangnya dapat meringankan keluarga yang menggantikan sebagai keluarga keluarga asal tadi. Itu antara bantuan kita lah, Saudara Nizal. Dan yang ke-8 adalah bantuan latihan perantis. Yang ini adalah bantuan yang disediakan kepada klien JKM atau anak-anak penerima bantuan yang tercicir daripada persekolahan untuk mereka sebagai insentif lah untuk menerima latihan, menceburi bidang-bidang kemahiran dan banyak lagi. Itu antara 8 skim bantuan yang ada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan selain daripada itu juga, kita ada bantuan sekaligus ataupun one-off. Yang ini kita ada 3 skim, iaitu bantuan alat tiruan dan sokongan. Kita sedarlah bahawa macam OKU ataupun pesakit ni, mereka memerlukan alat-alat bantu. Contohnya OKU yang fizikal yang tiada kaki, tangan. Untuk kos penyediaan kaki palsu, tangan palsu adalah kos yang tinggi. Jadi dengan adanya bantuan alat tiruan ini, sekurang-kurangnya dapat membantu keluarga atau individu yang kurang berkemampuan. Termasuk juga alat pendengaran untuk yang OKU pendengaran. Sebabnya alat pendengaran, bantu pendengaran ni memang mahal, Saudara Nizal. Boleh capai dalam 7,000 ke 8,000. Jadi dengan bantuan ini sekurang-kurangnya mereka dapat kembali mendengar dan menjalani kehidupan seperti biasalah. Seterusnya kita ada bantuan geran pelancaran, dan sebenarnya bantuan geran pelancaran ni, Saudara Nizal, adalah untuk klien-klien jabatan dan juga individu keluarga yang berpotensi untuk menceburi bidang keusahawanan, di mana kita memberikan modal perniagaan untuk mereka start up the business. Jadi daripada situ mereka boleh berkembang dan seterusnya kebergantungan kepada bantuan itu dapat kita kurangkan. Dan yang akhir sekali kita ada tabung bantuan segera. Tabung bantuan segera ni adalah bagi kes-kes yang memerlukan bantuan sesegera mungkin. Kita akan bagi. Itu antara 8 skim bantuan yang ada di JKM dan juga 3 skim bantuan sekaligus yang ada di JKM. Bantuan-bantuan ni semua apakah ada syaratnya? Dan kalau ada syarat, apa? Okey. Sebenarnya bantuan, mana-mana bantuan pun, Saudara Nizal, kalau mana-mana agensi, Tak semua orang boleh buat kan? ya, betul. Memang ada syarat-syarat. Di mana syarat yang paling utama, sebenarnya kita di peringkat JKM, kita mengambil kira PGK, pendapatan garis kemiskinan. Dan kalau kita lihat PGK semasa pada tahun ini adalah 1,236. Itu adalah dia punya kad dia. Maknanya mana-mana individu keluarga yang pendapatannya di bawah 1,236, mereka ini boleh dipertimbangkan untuk bantuan. Dan kalau kita lihat pada PJK per kapita, ini adalah sebanyak 348. Ini mengikut bilangan isi rumah lah. Jadi ada 348. Jadi mana-mana individu, dan untuk makluman juga, Saudara Nizal, untuk PJK ni sebenarnya ada beberapa skim lah yang akan base pada PJK ni. Contohnya bantuan kanak-kanak, bantuan warga emas. Tetapi macam along pekerja OKU, kita mengambil had pendapatan dia pula. Kalau BPT ataupun bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar, dia mengambil kira pendapatan isi rumah penjaga. Tetapi yang paling asas adalah kita melihat kepada PJK tadi. PJK itu 1,236 adalah yang paling asas untuk kita lihat kelayakan mereka. Dan selain daripada itu juga, Saudara Nizal, kita melihat jugalah kepada syarat-syaratnya berbeza juga mengikut skim sebagaimana saya nyatakan tadi, tetapi mengambil kira faktor tahap pendapatan, bilangan tanggungan, sebab ada bilangan tanggungannya ramai dan mungkin anak-anaknya dah besar dan mungkin boleh membantu. Keadaan kesihatan juga mempengaruhi umur, situasi sosial seseorang dan sesebuah keluarga. Apa yang penting yang ingin saya tekankan bahawa syarat-syarat ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyusahkan, tetapi ini adalah sebagai satu syarat garis panduan yang perlu kita ambil perhatian lah, Saudara Nizal. Ni, jadi timbul lah. Ni kita bisik lah ya. Dengan bisik-bisikan orang ialah mereka menghadapi masalah ataupun gambaran atau tanggapan bahawa susah. Dan rungutannya ialah terlalu banyak birokrasi, syarat. Jadi akhirnya timbul satu pandangan bahawa baik tak seminta daripada minta. Kalau minta pun bukan dapat pun. Kalau dapat pun mungkin lambat. Jadi bagaimana kita nak membantu masyarakat bahawa ia bukan sebegitu? Betul. Kalau kita lihat, Saudara Nizal, daripada segi syarat-syarat tu sendiri,
Kalau kita dalam keadaan mereka yang memerlukan, kita memerlukan dalam keadaan terdesak, kadang-kadang kita merasakan bahawa prosedur syarat-syarat ni kadang-kadang menyusahkan. Tapi sebenarnya di peringkat kami, di peringkat jabatan, kita mengambil kira syarat-syarat ini adalah untuk penilaian kami. Sebab penilaian dan kita juga memerlukan buat semakan. Ini bukan kerana kita mahu menyusahkan pemohon ataupun klien-klien tadi, tetapi kita nak memastikanlah bantuan yang kita nak sampaikan tadi sampai kepada individu atau keluarga yang benar-benar memerlukan dan dalam jumlah yang bersesuaian dengan keperluan mereka. Dan sebagai contoh pegawai JKM, kita perlulah melihat keadaan sebenar pemohon sebagaimana saya nyatakan tadi. Kita melihat pendapatan isi rumah, bilangan tanggungan, kesihatan, faktor kesihatan, sokongan keluarga kalau ada, kalau tak ada pun kita akan ambil kira. Dan kadang-kadang maklumat yang kita terima ni sebenarnya tak lengkap, Saudara Nizal. Sebab kita banyak jugalah di peringkat JKM, di peringkat lapangan. Kadang-kadang dokumen-dokumen sokongan yang mereka beri tidak lengkap, menyebabkan sukar untuk pegawai-pegawai kita di peringkat lapangan untuk memproses permohonan tersebut. Contohnya, tidak mengemukakan slip gaji, contohnya kan, surat beranak anak-anak. Jadi kita tidak tahu bilangan anak dalam, mungkin dikatakan 4, tapi kita nakkan dokumen-dokumen yang berkaitan lah untuk kita buat semakan dan seterusnya dapat mempercepatkan proses permohonan tadi. Jadi sebenarnya sebagaimana saya nyatakan tadi, dokumen yang tidak lengkap antara satu sebab utama sebab prosesnya lambat. Kita juga mohonlah kepada masyarakat di luar sana, klien-klien untuk memastikanlah setiap permohonan yang dikemukakan di JKM lengkap bagi memudahkan proses kami untuk menentukan bantuan yang sesuai untuk mereka. Barangkali Encik Azhari, mereka tak tahu apa prosedur-prosedur dia. Jadi kalau nak katakan mereka nak minta, oleh kerana tak tahu, jadi timbul rasa resah, tak pasti, kadang-kadang rasa macam tak perlu, tak payahlah menyusahkan dia. Jadi apa yang mungkin dapat dilakukan oleh orang ramai untuk mendapatkan maklumat, apakah syarat-syaratnya, apakah prosedur, apakah ada sesuatu yang perlu diambil, umpamanya sijil dan sebagainya. Jadi macam mana mereka nak tahu maklumat itu supaya sebelum sampai lagi, kita tak payah cakap dah. Kita bisik je orang tahu macam mana. Macam mana? Okay, Saudara Nizal, kalau kita lihat sekarang ni, maklumat sekarang berada di hujung jari. Sekarang pun kita boleh melihat dalam handphone, contohnya maklumat-maklumat berkaitan dengan bantuan. Dan saya percayalah maknanya input-input yang ada boleh kita akses menerusi handphone. Dan juga kita di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah JKM, kita juga ada menyediakan satu talian khusus, iaitu talian kasih 15999. Kena bisik. Talian kasih 15999. 15999. Yang ini mana-mana masyarakat di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat tentang, bukan hanya untuk perkhidmatan bantuan saja, tapi lain-lain perkhidmatan di bawah Jabatan Kebajikan boleh menghubungi nombor yang saya nyatakan tadi untuk mendapatkan maklumat. Dan kita juga sebenarnya di peringkat jabatan, di peringkat pegawai-pegawai di lapangan, kita sebenarnya untuk makluman Saudara Nizal, kita ada lebih kurang kita ada 105 pejabat kebajikan masyarakat daerah di seluruh Malaysia. Jadi mana-mana individu pemohon boleh mendapatkan maklumat sama ada melalui akses kepada internet, laman web jabatan www.jkm.gov.my, ataupun datang sendiri ke pejabat kebajikan masyarakat daerah yang berhampiran, iaitu sebanyak 105 daerah di seluruh Malaysia. Dan saya juga ingin menekankan dari sini, Saudara Nizal, kita janganlah rasa segan, malu untuk memaklumkan kesusahan kita, apa yang isu yang ada. Sebab pengalaman saya lah di daerah selama 10 tahun, di negeri 5 tahun, kita kadang-kadang setiap pemohon bantuan ini kadang-kadang dia berserta dengan lain-lain isu. Contoh, Saudara Nizal, kalau saya ambil contoh, kadang-kadang dia datang untuk mohon bantuan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga ada anak OKU yang belum didaftarkan. Contoh. Jadi mungkin dari situ pegawai-pekerja kes kita di peringkat lapangan boleh membantu klien tadi ataupun pemohon tadi untuk mendaftarkan anak. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat juga ada isu-isu lain yang bersangkut paut dengan isu-isu ekonomi ni.
Contohnya peluang-peluang pekerjaan. Mungkin ada juga dalam kalangan mereka yang berpotensi untuk dalam bidang keusahawanan. Kita boleh melihat kepada potensi keusahawanan ini menerusi bantuan geran pelancaran untuk memulakan sebagai modal perniagaan. Dan ada juga dalam isu sesebuah keluarga ini, ada juga mereka menyara ibu bapa mereka, warga emas, yang memerlukan penjagaan, contohnya memerlukan lampin ataupun memerlukan perhatian yang serius ataupun memerlukan khusus untuk mereka. Jadi antara perkara-perkara ini juga kita boleh bantu menerusi skim-skim bantuan yang saya nyatakan tadi lah. Dan sebenarnya Saudara Nizal, biasanya yang pengalaman kita di peringkat lapangan, bila seseorang pemohon itu memohon bantuan, terutamanya mereka sebenarnya ada lagi lain-lain isu yang boleh kita bantu. Dan dari segi perspektif psikososialnya, mungkin juga kita nak melihat bagaimana sesi kaunseling juga mampu untuk merubah persepsi pemikiran pemohon-pemohon, di mana kita ada pegawai-pegawai kaunselor yang boleh membantu untuk intervensi selanjutnya. Dan kadang-kadang ada juga dalam keluarga itu yang mempunyai anak-anak yang delinkuensi ataupun anak-anak yang terlibat dengan juana. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang boleh kita gunakan di bawah prinsip kerja sosial, kerja-kerja sosial, di mana kita biasanya akan menerapkan proses-proses kerja sosial melibatkan saringan, perancangan intervensi pelaksanaan, kajian semula dan juga penempatan. Di sinilah proses kerja sosial itu berlaku, Saudara Nizal. Kita bukan hanya melihat aspek pemberian bantuan itu saja, tetapi ini berkait-kait juga yang lain-lain dengan dalam isu keluarga. Jadi di sinilah peranan kita di peringkat JKM untuk membantu keluarga selaras dengan peranan fungsi kerja sosial itu untuk mengembalikan kefungsian sosial keluarga tadi. Kita nak tanya beberapa soalan lagi. Tak nak lepaskan tuan kita ni. Sebab antara perkara-perkara yang mungkin saya nak bagi gambaran awal supaya mungkin dapat berikan ruang untuk Cik Azhari ni bernafas sikit, tapi tindakan-tindakan awal kita boleh dapat. Saya rasa menarik dan membantu. Apa yang tuan sebut tadi ialah kalau perlu dapatkan maklumat secara talian. Dapatkan apa-apa syarat dan sebagainya. Kalau boleh daftarkan lebih awal kalau ada anak yang kurang upaya dan sebagainya lah ya. Ada satu. Yang kedua ialah saya suka dengan konsep untuk bertanya sebab banyak sebenarnya dalam senarai bantuan yang ada dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kebajikan itu kan luas. Jadi oleh kerana itu dengan bertemu bersama dengan pegawai berkenaan boleh membantu menyelesaikan itu kerana kita lebih spesifik, lebih khusus. Jadi insya-Allah ada waktu jumpalah Cik Azhari dan kawan-kawannya. Jadi kita bisik dulu, kita rehat seketika dan kembali selepas ini bersama dengan Cik Azhari. Kembali kita dalam program podcast Jom Bisik Jabatan Kebajikan Masyarakat ya. Untuk anda, kita membicarakan kali ini, episodnya membicarakan tentang bila duit tak cukup, hidup pun tersepit. Kita bincangkan tentang mengupas realiti kehidupan kita, kos hidup yang tinggi, kemiskinan dan cabaran-cabaran keluarga untuk terus bertahan di dalam keadaan ekonomi yang tertekan. Baik, untuk sembangkan ini seperti mana yang kita dah sebutkan, kita bersama dengan Encik Muhammad Azhari Muhammad Daud, iaitu pengarah bahagian kebajikan produktif. Satu perkara yang saya dapat, saya percaya anda pun tahu kan, satu perkara yang kami dapat melihat ataupun dengarkan tadi ialah bila tuan sebutkan tentang kebajikan ataupun bantuan-bantuan diberikan ni, bagi saya luas sangat. Jadi kita ni, kalau kita ada di antara kita nak mencari apakah yang boleh kita dapat daripada bantuan itu, apakah bantuan yang boleh kita dapat sebenarnya, ke manakah tempat yang kita boleh rujuk, tuan? Supaya kita faham, okey, katalah ada 1 juta bantuan. Jadi kita tahu tempatnya supaya kita dah dengan kita tahu itu menyebabkan mudah kita kenal pasti mana satu yang kita boleh minta ataupun sesuai untuk kita. Tuan. Okey, terima kasih Saudara Nizal. Sebenarnya maklumat-maklumat berkaitan dengan bantuan sebagaimana saya nyatakan tadi, bantuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat kita ada menerusi bantuan kewangan bulanan, kita ada 8 skim tadi. Ya. Dan kita ada 3 skim bantuan di bawah bantuan sekaligus ataupun one off. Jadi memang sebenarnya maklumat-maklumat berkaitan dengan bantuan ini amat perlu, di mana pemohon-pemohon ataupun
masyarakat di luar sana dapat mengetahui. Disebabkan setiap skim tadi adanya kadar-kadar tertentu dan syarat-syarat tertentu yang boleh dirujuk. Dan di sini di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita sebenarnya telah pun menyediakan satu informasi di dalam laman web kita, iaitu di www.jkm.gov.my, di mana masyarakat boleh melihat perkhidmatan-perkhidmatan bantuan, skim-skim bantuan yang ada di peringkat JKM, supaya mereka dapat mengetahuilah bantuan-bantuan yang boleh mereka mohon, dan juga untuk mendapatkan input yang lebih lanjut. Dan kita juga di peringkat daerah, Saudara Nizal, kita ada 105 pejabat kebajikan masyarakat daerah di seluruh negara. Di mananya masyarakat boleh mendapatkan maklumat di setiap pejabat kebajikan masyarakat, berjumpa dengan pegawai-pegawai kebajikan. Dan satu lagi informasi saluran yang boleh kita dapatkan maklumat juga adalah menerusi talian kasih 15999. Di mana maklumat-maklumat ini boleh mereka dapat untuk sama ada yang memohon, untuk mendapatkan apa-apa sahaja perkhidmatan di dalam bidang kuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk makluman Saudara Rizal, talian kasih 15999 ini bukanlah hanya tertumpu kepada bantuan saja, tapi ini juga melibatkan apa-apa perkhidmatan di dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi ingat tu, 15999 ini untuk anda telefon. Dapat nanti bercakap dengan orang berkenaan. Kalau tak ada, nak tengok, boleh tengok di laman web www.jkm.gov.my. Oi, hafal. Saya baru dapat tahu ni. Hafal. Jadi saudara, tak payah nak cakap banyak, kita bisikkan kawan, cari maklumat itu, dapatkan. Kemudian saya cadangkan kepada anda untuk terus mencari waktu bertemu dengan pegawai berkenaan supaya dia dapat memberikan gambaran lebih jelas lagi apakah benar-benar syarat yang diperlukan, keperluan apa lagi supaya kita dapat menampai ataupun dapat menerima bantuan itu secepat mungkin. Berapa lama bantuan boleh tersampai lah? Kan? Apakah memakan masa sepurnama, sedasawarsa? Bagaimana tuan? Baik, ini pun antara soalan-soalan yang sering kita ajukan soalan cepu mas. Peringkat ibu pejabat, di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Daripada segi tempoh proses, kalau kita panggil istilahnya proses permohonan, kita di JKM kita mengambil perhatian tentang perkara ini sebabnya kita sedar bahawa setiap pemohon dan permohonan itu sebenarnya memberi impak yang kesan yang besar kepada keluarga itu. Mungkin keperluannya adalah mendesak. Jadi setiap permohonan bantuan itu kita akan tangani dengan secepat yang mungkin. Dan di sini kita, Saudara Nizal, kita ada piagam pelanggan. Di mana dalam piagam pelanggan kita nak memastikanlah bahawa setiap permohonan bantuan yang lengkap disiasat dalam tempoh 10 hari bekerja. Oi. Dengar tu? Kalau lengkap ya. Selagi tak lengkap, tak mungkin. Kena lengkap. Dan dia makan masa 10 hari. Saya percaya lepas tu diorang kira tu. 1, 2, 3. Okey, sampai 10 hari. Dan pemohon akan dapat mengetahui keputusan permohonan itu dalam tempoh 25 hari tadilah. Maknanya dia akan keseluruhan mengambil masa 25 hari bekerja. Jadi kita sedar bahawa sebagaimana saya nyatakan tadi, setiap pemohon itu dia membawa harapan untuk keluarga mereka. Jadi sebab itulah kita menyediakan piagam pelanggan supaya setiap permohonan yang diajukan kepada kita di peringkat JKM kita dapat layan dengan secepat yang mungkin. Tapi sebab juga Saudara Nizal, kita juga untuk memastikanlah bahawa sebab sekarang ni dengan selaras dengan era digitalisasi, kita juga di Jabatan Kebajikan Masyarakat buat masa ini kita menggunakan SPBK, Sistem Pengurusan Bantuan Kebajikan 1.0. Dan sekarang ni kita telah bergerak ke arah 2.0. Kita dah menambah baik sistem ini ataupun dalam bahasa mudahnya e-bantuan lah. E-bantuan 2.0. Kita nak memudahkan, maknanya sistem ni kita telah bangunkan, kita dah tambah baik dan insya-Allah kita akan gunakannya pada akhir tahun ini insya-Allah untuk kita go live. Di mana permohonan bantuan mungkin selepas ini mereka boleh kemukakan secara dalam talian saja dengan mengemukakan dokumen-dokumen sokongan untuk memudahkan. Jadi tak perlu jumpa pun tak apa. Jadi kita ingin sedaya upayanya untuk mempercepatkan kita punya proses sebab kita tahu setiap permohonan itu ada membawa impak yang besar kepada keluarga.
Jadi suka saya nyatakanlah bahawa di sini kita di JKM memang di peringkat lapangan inilah apresiasi pengurusan tertinggi kita lah untuk memastikan bahawa penyampaian bantuan itu dapat kita buat dengan cepat, sampai kepada kumpulan sasar yang tepat dan bantuan itu dapat digunakan dengan seefisien yang mungkin. Boleh diceritakan pengalaman-pengalaman bantuan-bantuan yang berjaya diterima dan pengalaman berhadapan dengan keluarga yang menerima, dan apakah kesannya, dan apakah ada yang lebih awal daripada 25 hari ataupun sebagainya, atau bagaimana supaya nak menunjukkan bahawa benda ini bukan tidak berlaku, dan kejayaan untuk mencapai atau menyampaikan bantuan itu memang ada. Dan cumanya sekarang ni boleh berikan gambaran contoh-contoh, apakah kalau ada, apakah contoh-contoh yang sedia ada yang boleh dikongsikan? Sebenarnya Saudara Nizal, tempoh-tempoh yang saya nyatakan tadi itu adalah merupakan tempoh di mana pegawai-pegawai kebajikan di lapangan kita membuat penilaian dan juga kita membuat semakan. Sebabnya kita nak memastikan bahawa setiap permohon yang dikemukakan kepada kami adalah permohonan yang benar-benar sah. Sebab itulah kita memang mengambil masa untuk memastikan bahawa dokumen lengkap, bilangan anak, lepas tu dokumen-dokumen lain, slip gaji dan sebagainya untuk kita nilai. Sebabnya kalau kita mengambil contoh lah, kita pun kalau kita lihat sebagaimana doktor lah kan, Saudara Nizal, kalau dia merawat pesakit perlu juga melalui semakan ataupun rawatan. Yalah. Dia tidak simply bagi ubat lah kan. Sama juga kita di peringkat Jabatan Kebajikan, kita perlu menilai, membuat semakan sebelum sesuatu bantuan. Sebab kita perlu tahu bahawa bantuan ini adalah dana awam. Amanah. Ya, amanah. Dan dalam melaksanakan amanah ini, kita perlu mematuhi tata cara yang bersesuaian supaya bantuan yang kita sampaikan ini cepat, tepat dan efisien dan klien dapat menggunakannya dengan sebaik yang mungkin. Dan saya juga berkongsi dengan Saudara Nizal, kalau kita lihat penerima bantuan kita sekarang ini telah pun meningkat. Kalau dikatakan syarat kita terlalu ketat, kalau kita lihat daripada trend, adanya peningkatan penerima-penerima bantuan kita. Dan untuk makluman Saudara Nizal, pada tahun 2024, kita ada lebih kurang 550,416 penerima bantuan. Dan seterusnya pada tahun 2025, ada peningkatan di situ kepada seramai 566,656 penerima bantuan. Dan kalau kita lihat juga terdapatnya peningkatan dari segi kadar peruntukan kewangan daripada 2.6 bilion pada tahun 2024 kepada 3 bilion pada tahun 2025. Ini satu peningkatan, bukanlah kata syarat itu memperketatkan, tetapi kalau kita lihat berlakunya ada trend peningkatan, maknanya kita cuba sedaya upaya memastikan bahawa bantuan yang kita sampaikan adalah bantuan yang benar-benar diterima oleh penerima yang betul-betul sahih untuk menerima bantuan kita. Kalau susah, tak mungkin ada peningkatan. Itu peningkatan yang kita faham ya. Jadi oleh kerana peningkatan itu bermakna memudahkan. Artinya orang sudah mudah menggunakannya. Cuma sekarang ini ialah macam mana kita kena pasti, Tuan ya, macam kita terima panggilan, kita terima katalah secara online ataupun secara dalam talian, kita tak tahu lagi mana benda itu betul atau tidak. Kerana itu yang memakan masa 25. Nah, 25 hari ni termasuk bukan tak termasuk hari cuti ya? Di hari bekerja. Hari bekerja. Bermakna kalau dalam tu ada cuti, itu tambah lagi. Supaya takut nanti orang kata 25 saya dah tunggu 25. Padahal tak masuk hari cuti. Cuma sekarang ini nak membantu kita faham macam mana kita nak memastikan ataupun bagaimana, apakah ada kes-kes yang kusangka siang kiranya malam. Kan? Artinya dia cerita yang dia begini-begini tetapi akhirnya kita dapati kesnya itu adalah kes yang kalaupun bukan mungkin palsu tetapi berlebih-lebihan. Sedangkan dia dah selesai, cumanya dia nak tambah nilai lagi untuk dia dapat keuntungan ataupun kelebihan. Macam mana? Apakah ada kes-kes seperti itu? Okay, kita di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita memang memberi penekanan kepada proses kerja sosial.
Di sinilah di mana pegawai-pegawai kita di peringkat lapangan diberi latihan tentang konsep kerja sosial. Kalau kita lihat dalam konsep kerja sosial, Saudara Nizal, kita sebenarnya melibatkan proses saringan. Itu adalah proses yang pertama dalam proses kerja sosial. Dalam saringan ni kita akan melihat dokumen-dokumen yang lengkap dan juga kita melihat kepada faktor pendapatan, kesihatan, bilangan tanggungan. Yang ini antara perkara-perkara yang kita lihat dalam proses kerja sosial. Sebab sebagai seorang pekerja JKM, kita perlu ada ilmu tentang proses kerja sosial. Di sinilah peranan kita mainkan, terutamanya daripada saringan. Saringan amat penting. Yang keduanya kita melihat daripada segi perancangan intervensi. Bila kita dah melihat suatu permohonan itu lengkap, kita akan lihat intervensi apa yang sesuai, dan dalam situasi ini kita menentukanlah skim bantuan mana yang sesuai. Sekiranya di peringkat saringan tadi agak sempurna, kita akan beralih kepada perancangan intervensi, dan di sinilah kita akan melihat skim-skim bantuan yang mana yang bersesuaian. Dan dalam masa yang sama juga kita akan melihat juga Saudara Nizal, kadang-kadang dalam satu keluarga sebagaimana saya nyatakan tadi, dia tak semestinya masalah isu kewangan saja. Dia akan melibatkan pendaftaran OKU, contohnya anak-anak yang tidak didaftarkan sebagai OKU, anak-anak yang tercicir sekolah. Di sinilah peranan pekerja sosial untuk memastikan bahawa dengan adanya bantuan yang diberikan, sepatutnya mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka, menyara dengan memberikan makanan yang bernutrisi yang baik. Contohnya, dan kadang-kadang juga ada dalam keluarga tu dia menyara warga emas, dan di sini juga kita boleh bantu. Dan kadang-kadang juga ada juga yang daripada segi potensinya dia boleh ada keusahawanan. Di sini juga kita boleh kembangkan untuk maklumat Saudara Nizal, kita di JKM kita ada pelbagai skim. Selain daripada bantuan, kita juga membangunkan kapasiti klien-klien kita menerusi pelbagai program. Contohnya Next to Work. Next to Work ni sebenarnya adalah untuk memastikanlah bahawa anak-anak yang bakal menerima bantuan ini juga ataupun penerima bantuan ini mereka dapat peluang pekerjaan, persiapkan mereka untuk menghadapi pencabaran pekerjaan di luar sana. Dan juga kita ada program Spectrum. Program Spectrum ini juga kita adakan untuk memberi ilmu kepada penerima-penerima bantuan yang menjaga kanak-kanak ataupun ada yang menjaga warga emas yang terlantar, contohnya di dalam rumah. Kadang-kadang mereka dapat duit bantuan, tetapi dalam masa sama kita juga perlu latih mereka untuk membantu isi rumah mereka. Kita juga ada program Trans B40. Ini juga kita beri latihan kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat membangunkan diri potensi mereka, supaya kita tak nak jugalah bahawa bantuan ini nanti diwarisi, Saudara Nizal. Kita tak nak bantuan ini diwarisi pula. Ini mungkin keluarga dia generasi pertama dapat bantuan, betul anak-anak dia pula dapat nanti bantuan. Kita kalau boleh kita nak memperkasakan keluarga ini supaya mereka dapat meningkatkan ekonomi mereka dan seterusnya berdikari tanpa kebergantungan. Itu di peringkat saringan. Bila dah saringan ke saringan, tadi kita pergi ke intervensi. Intervensi inilah antaranya kita memberikan program-program tadi, program Next to Work, Spectrum, Trans B40, dan juga kita mengenal pastilah skim-skim bantuan tadi. Dan bila kita dah implement, kita buat kajian semula dan kita akan melalui proses di bawah kitaran prinsip kerja sosial tadi, di bawah penamatan, mungkin kita nak menggalakkan mereka untuk terus berdikari tanpa bergantung pada bantuan kewangan kita. Sebenarnya bagi saya lah, saya tengok dengar cerita daripada tuan ni, saya dapati pada pandangan saya lah, banyaknya kerjanya. Apakah cukup dengan tenaga yang ada di dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat? Apakah ada kelompok-kelompok lain yang boleh menambah nilai supaya mempermudahkan lagi penyampaian bantuan ataupun mempermudahkan lagi mendapatkan maklumat? Jadi kerjasama orang. Saya ingat lagi masa saya membuat program-program lain yang kita terjun, kita panggil turba, turun ke bawah bertemu dengan masyarakat, dan ternyata khidmat yang datang daripada masyarakat setempat ataupun sukarelawan membantu kerana dia menyampaikan benda kita tak tahu ataupun dia menjadi penyampai kepada mereka yang mencari. Apakah sama juga yang dilakukan ataupun yang mengalami oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat?
Baik, Saudara Nizam, kalau kita lihat dalam penyampaian bantuan ini, JKM bukanlah bergerak bersendirian. Kalau kita lihat, kolaborasi juga amat penting, terutamanya dengan rakan-rakan strategik kita. Contohnya kita dengan Tekun, dengan Giat Mara, dalam penganjuran-penganjuran program kita sebagai contoh, di bawah Trans B40, kita bekerjasama dengan universiti-universiti. Dengan Spektrum, kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk membantu memberi informasi kepada keluarga-keluarga yang ada anak penjagaan anak OKU dan juga pesakit kronik terlantar. Maknanya di sini kerja-kerja untuk penyampaian bantuan ini bukan kita di peringkat JKM 100%. Kita juga melibatkan kolaborasi bersama agensi-agensi strategi, termasuk juga sebagaimana yang Saudara Nizam kata tadi, sukarelawan. Kita sebenarnya di JKM, kita ada lebih kurang hampir 5,700 sukarelawan JKM yang berdaftar seluruh negara, seluruh Malaysia. Di mana mereka ini juga menjadi mata dan telinga kami dalam menyampaikan maklumat selain daripada di bawah laman web tadi, di bawah talian kasih. Sukarelawan-sukarelawan ini juga sebenarnya adalah mata dan telinga kita dalam penyampaian informasi berkaitan dengan kebajikan, peranan Jabatan Kebajikan, bantuan-bantuan, dan juga memaklumkan sekiranya ada di dalam komuniti mereka ini terdapat lagi mereka-mereka yang terpinggir, tercicir yang tertinggal daripada bantuan-bantuan kerajaan. Jadi inilah peranan sukarelawan kita, termasuk jugalah, dan saya juga ingin memberikan penghargaan kepada sukarelawan kita yang membantu kita selama ini, termasuk jugalah ketua-ketua masyarakat yang mengesan ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam penerimaan bantuan ini sedangkan mereka masih memerlukan bantuan dan tidak siapa yang mengetahui mereka. Ya, betul. Jadi kalau ada nanti kita harap ada yang dapat memberikan bantuan, ada caranya untuk menjadi sukarelawan kepada Jabatan Kebajikan. Kita cuma ada beberapa minit tinggal lagi. Untuk menjadi sukarelawan sebenarnya mudah. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita ada 105 pejabat kebajikan masyarakat daerah di seluruh negara. Boleh terus ke pejabat kebajikan masyarakat daerah untuk berdaftar sebagai sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan untuk maklumat Saudara Nizam, sukarelawan ini bukan hanya mereka yang mengesan mana-mana individu keluarga yang tertinggal tercecir daripada segi bantuan, tetapi juga mereka sukarelawan ini dia amat luas. Bila kita kata sukarelawan Jabatan Kebajikan ni, dia akan melibatkan sukarelawan bencana contohnya, sukarelawan yang untuk KBDR, satu program di mana sukarelawan itu akan pergi ke rumah untuk membantu OKU dan juga warga emas. Jadi sukarelawan kita ni dia peranannya besar dan inilah kita rasakan bahawa penghargaan kepada sukarelawan ini untuk membantu kita sebenarnya. Hasil satu hari nanti kita seimbangkan tentang sukarelawan saja. Banyak cerita tu. Baik saudara, nampaknya masa sangat mencemburi kita. Tak sempat habis kita berbisik. Tuan. Jadi apa pun saudara, banyak maklumat yang kita terima dan telah dikongsikan oleh Tuan Azhari. Cuma untuk kita mengerti dan memanfaatkan maklumat ini bagi kepentingan masing-masing lah. Dan saya percaya ramai di antara anda akan tahu bahawa kita di dalam konteks nak membantu diri kita sendiri ini, kita kena cari orang yang boleh membantu. Dan nampaknya Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun ada untuk membantu. Dan walaupun ada juga agensi lain, tetapi seperti mana kata Tuan tadi, ada banyak bantuan yang boleh diberikan. Dan tadi tidak disebut dari segi sara hidup dan kemiskinan ini, peruntukan-peruntukan kewangan dan sebagainya. Kerana bagi saya, kerja sekarang ni adalah mencari maklumat, mendapatkan maklumat, mendapat tahu daripada pihak berkenaan, bertanyalah khabar kepada pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan. Ingat 15999 atau secara digital www.jkm.gov.my. Terima kasih sangat-sangat Tuan Azhari. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Kita cerita bab lain pula. Kita bisik benda lain pula. Sehingga kita jumpa lagi saudara. Terus bersama dengan Jom Bisik.